Goal of the Week round 23. Highlight gol yang pertama adalah gol yang berlaku di antara perlawanan Kuala Lumpur menentang Kedah. Perlawanan berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Star. Gol daripada Pablo Josue pada minit ke-62 seperti yang anda dapat saksikan. Gol yang baik daripada Pablo Josue menggunakan kaki kiri. Satu kesilapan daripada pertahanan dan juga defensive midfield daripada Kedah, di mana mereka membiarkan ruang untuk Pablo Josue melakukan percubaan. Satu tendangan amat padu menggunakan kaki kiri menewaskan goalkeeper Kedah Ifwad. Setiap highlight goal of the week Pablo Josue akan ada antara list-list yang aku senaraikan. Okey, benda tu membuat aku berfikir di manakah beliau sewaktu beraksi bersama skuad Harimau Malaya, kenapa form beliau agak berlainan kalau kita compare kalau dia bermain untuk KL City dan juga Harimau Malaya, persembahan yang amat berbeza yang kita dapat saksikan. Untuk gol yang kedua pula adalah gol yang kita dapat saksikan di Stadium Majlis Perbadaran Selayang. Perlawanan di antara PDRM menerima kunjungan Pahang. Perlawanan berakhir dengan tewasnya tuan rumah 1-3. Gol yang dijadikan oleh Bruno Junichi Suzuki pada minit ke-52. Ini adalah antara gol favourite aku untuk round 23 ini, di mana kalau korang dapat saksikan satu lencongan bola yang sangat-sangat mengiurkan, tuan-tuan, mengiurkan. Dengan position badan Bruno mungkin menyebabkan bola itu curve dia lebih dahsyat. Gol yang amat menarik, teknik yang amat kemas. Mungkin gol itu sendiri tidak dijangka oleh Bruno, memandangkan dia agak terkaku dan tidak celebrate pada awalnya. Percubaan daripada Bruno telah menewaskan Asfar Haris, penjaga gol Seri Pahang. Gol ini kita memberikan kredit 100% kepada Bruno kerana skill, teknik yang ditunjukkan oleh Bruno itu sendiri. Selain daripada itu, gol daripada Safawi Rashid juga. Perlawanan di antara Sabah menentang Terengganu. Salah satu gol yang kita boleh kategorikan sebagai wonder goal. Gol daripada Safawi menerusi sepakan corner kick. Adakah ianya nasib, kebetulan ataupun memang dirancang? Fikir-fikirkan dan selamat merenung. Untuk penutup episod kali ini adalah salah satu info ataupun fakta yang boleh kita sajikan kepada penonton, terutamanya peminat-peminat bola sepak tempatan. Berarti kita semua sedia maklum, JDT sudah berada di dalam saingan Piala AFC sejak tahun 2015 lagi. Malahan juara untuk Piala AFC tahun 2015. JDT merupakan satu-satunya kelab daripada Asia Tenggara yang muncul juara di dalam saingan Piala AFC. Pada waktu itu, JDT telah menyumbang 68% daripada jumlah kutipan mata ranking pertandingan kelab Asia. Hal ini telah menyebabkan Malaysia mempunyai satu slot kelayakan Liga Juara-Juara AFC Elite untuk juara Liga, manakala untuk naib juara pula akan memiliki satu slot untuk saingan juara-juara AFC 2. Apa pendapat korang mengenai sumbangan JDT terhadap Liga Malaysia? Terima kasih kepada semua yang menonton. Kepada anda yang ingin mengikuti perkembangan bola sepak, terutamanya apa yang berlaku di dalam negara kita, jangan lupa subscribe Tuas Production dan jangan lupa like video ini.